Yang tengok ada satu dua orang di sini masih mereka rasa mereka kuat tapi tidak ingat Allah, itu semua akan tunggu kifarah dari Allah. Kita minta semua semayang hajat ya di seluruh Malaysia, dan semayang minta keadaan Islam itu bersatu, minta Perdana Menteri kuat menjaga orang-orang miskin untuk kenal Islam dan kenal Allah, memberi kebajikan, menolong ya imbuhan kepada rakyat, duit negara bagi pada orang susah. Kita minta pada Perdana Menteri macam tu, minta baik-baik. Kita minta menteri-menteri besar yang negeri pembangkang mereka menjadi seorang insan bersama dengan Perdana Menteri untuk kuat menjaga rakyat, bukan keluarga mereka dan kroni. Semua ini daripada orang bawah-bawah yang cuba ingin mempanaskan kononnya, oh menteri ni besar ya walaupun pembangkang, tapi bila pilihan raya kalah, pilihan raya kecil kalah. Buat apa? Lebih baik kita bersatu, jangan berpecahkan mereka. Alhamdulillah tak sampai 1 minit dah 1000 nama Allah. Adakah boleh lawan nama Allah? Adakah kita boleh lupa kepada Allah? Allah sentiasa menyintai kita. Allah sentiasa. Ini 1 minit saya minta tadi. 3 minit saya minta 1,000. Ni belum 1 minit dah 1,000. Boleh jadikan 5,000? Jom. Kita jadikan 5,000 nama Allah ni. Supaya kita jauhkan syaitan-syaitan yang tidak mengingati Allah. Biarlah Allah melihat mereka-mereka ini tidak wajar ya untuk menjadi hamba Allah. Adalah mereka ini dalam rumah-rumah syaitan mereka ini. Ya, kita tengok di sini kita boleh nampak ya, rumah-rumah syaitan bukan rumah Allah. Mereka tidak ingat Allah dan mereka rasa diri mereka kuat, mereka berlawan dengan Allah. Jadikan Allah lebih banyak. Alhamdulillah 1,000, hanya ada 5-6 orang saja yang komen tak elok ni. Tengok berapa banyak nama Allah. Kamu lawan Allah, kamu kuat. Saya percaya pada Allah yang satu lebih kuat, sebab tu cinta